stocking yang kalau saya bagi. Kita choose which one. Hari ni kita pilih ni kot croissant for today, for the Monday blues. So let's go. Oh my god, so cute. Sumpah selesa gila stocking typo. You guys kena beli. Oh my god. Tapi ni hadiah lah I dapat daripada kawan. I rindu kawan-kawan TMI. Oh my god. Tapi tak apa, okay. So sekarang kita nak pergi kerja. Let's go. Of all, I akan ambil ni dulu before pergi kerja. Ambil dalam dua tablet macam tu. Lalu letak sebelah je. Itu abaikan. Terasa lama, selipan lama. So let's go. Kita gerak pergi kerja. Monday blues. Oh my god. Okay. So sekarang kita pergi kerja. Kilat muka. So ya, the Monday blues punya vibe. Oh, my phone. Duduk dah situ, okay. Sekarang kita dah nak sampai dekat Sungai Besi. Sikit lagi. Oh my god, malasnya. Tapi kena kerja, nak duit. Itulah kita kat sini sekarang. Agak reflect. Oh yes, sabar. Okay guys, kita dah sampai dekat IOI Putrajaya. Sorry, lighting memang so nanti kita buat lighting, okay. Korang subscribe kalau tak cakap boleh lighting macam tu. And then kita sampai awal. Supposedly pukul 11, sampai pukul 10.15. Macam biasalah, I selalu datang awal sebab takut jam. Kadang-kadang unexpected situation selalu jadi. Macam jam tu, jam yang menghalang jalan lah kadang-kadang. So that's why kita datang awal. So I sebenarnya nak beli breakfast tau, tapi tak tahu nak beli apa. Sebab I is jenis orang yang tak breakfast. Kalau breakfast mesti pergi tandas. Pergi tandas lepas tu lapar balik. Macam tu lah lumrah kehidupan. So sekarang ni maybe kita akan nak cerita hantu. Takut sebab kita tengah parking kat basement sekarang. So I was like, pasal I je kat sini, dia melike dinding. And then kereta kosong, kereta tak ada orang. So ni nak buat apa Okay, aktiviti pagi-pagi. Kalau macam datang awal macam ni, selalunya tidur lah. Selalunya tidur. Tapi macam sebab kita buat first vlog pergi kerja, so kita buat rajin sikit. Bibir I selalu ni tahu apa ni, kilatkan kasut before. Sebab I jenis pakai this one boots. Selesa gila. Rasa macam safety gila. And selesa. Sebab I tak tahu I ada ke tak. Bersepah. Oh my god, why so bersepah. Okay guys, kalau ada. Tak ada. Boleh buat apa. I also bawa Yasin letak Ramli. If anything, korang pun kena tahu. It's good. Tak ada. Tengah-tengah rajin lah, tak ada. Oh ni kat baby dah belum. Tapi dia macam tak tahan pun actually. Ni je lah kat situ. Benda pun dah beli kan. Saya dah lama dah beli, cuma tak pakai. Tak ada lah. Baru nak rajin. Apa yang kita belum buat ni? Tapi awal ni sampai. Ni kan biasanya naik dalam around 10.30, 10.40 macam tu baru kita naik. Sebab awal-awal pun, sebab our manager dia tak bagi datang awal sangat. Ni tu kasut pakai ni. Tapi mana
Korang kalau macam isteri-isteri macam ni kan, semangat ke kerja? Alah, rasa macam tak boleh ke kalau dapat duit tapi tak payah kerja macam tu. I was too tired, you know. Itulah. Jom guys, I nak check tu lah. Apa tu? I punya kilat kasut kat belakang kot. Orang teman takut. I selalu takut tu kalau basement. Mesti pas sikit tak sempat nak kemas. Ni pula kotak hari tu. Nanti kita kemas lah weekend. Kita basah-basah. Tak ada. Mana tak ada. Ini kasut-kasut saya. Tu kasut adik saya tu. Saya pas sikit. Ni nak bawa naik. Cuma tak ada. Tak kemas. Cek kat sini pula. Saya pun juga. Tak ada. It's okay. Masuk lagi. Boleh. Uji. Korang tiba-tiba ni ada satu cerita tau. Dia kat sini tau jadi dia bukan cerita hantu, tapi cerita dia seram sebab dia melibatkan manusia. Korang kalau macam pergi like balik kerja ke, pergi ke, rasa balik kerja lah selalunya kot, akan ada orang-orang follow macam tu. Sebab kawan I pernah kena dekat air Putrajaya ni lah. Dia balik kerja tau, and then tiba-tiba dia nampak macam ada orang kat depan. Ada that one guys tu. Terus guys, ada seorang lelaki tu, dia pakai hoodie full tau, hitam, like macam cerita-cerita psycho tu. And then dia follow my friends sampai ke kereta. Nasib baik my friends tu perasan tau ada orang follow dia. And then dia tak masuk lah kereta terus. Dia terus like buat naik balik, naik mall balik. So korang yang macam nak keluar kereta ke, korang tengok dulu like side mirror, and tengok make sure tak ada orang. Tak ada orang yang, kalau setakat orang pergi kerja tu biarkan je lah kan. Tapi kalau orang yang macam very very suspicious, yang macam ala-ala movie psycho tu, korang hati-hati lah. Sebab diorang memang banyak, ramai yang aim tempat-tempat macam ni, tempat-tempat orang yang bekerja. Betul tak? So tu lah. Ni seram juga sebenarnya duduk dalam ni. Kan nak naik dah macam awal lagi 10.30 kita naik. So sekarang kita pakai kasut dulu. What is that? Tak lah korang. Sebenarnya kan first macam tak nak buat vlog, tapi rasa macam I need untuk cari my passion. Macam keseronokan untuk pergi ke kerja. Sebab I rasa macam tak lah, rasa macam dah penat tu, tak penat kerja. Korang pernah tak rasa macam tu? Macam korang nak tahu kerja ni sangat-sangat, tapi bila dah lama-lama korang rasa macam penat. Dia bukan penat kerja, dia penat dengan orang. Aku rasa macam like korang kena paksa diri korang untuk pergi kerja juga. Sebab you need money. You need money untuk you relaxation. Sebab contohlah kalau like tak kerja, yelah kalau macam nak tenang tak kerja lah kan. Tapi itulah, tak ada money pula nak pergi healing. Itulah saya selalu macam tu. So korang yang tengah hadapi suasana environment yang sukar dekat tempat kerja tu, korang bertahan. Sebab apa tahu, kalau korang berhenti, that means that people's menang. Cerita. So korang kena menang, korang tenang je. Like macam diorang tak bagi apa-apa pun kat korang. Okay, so I akan bawa you guys naik my office. Tapi I tak boleh record banyak sangat lah kot sebab office kan. I record mana yang tak nampak my kerja sangat lah cerita. Okay, jom.
So biasanya I akan naik sini, akan ikut sini. Kadang-kadang ikut lift office, tapi I malas hari ni nak cari aura baru gitu. So kita ikut mall. Pergi lunch. I tengah cari patient untuk datang kerja. So ni lah my patient. Saya nak pergi makan chicken rice. Dulu guys. Guys, so sekarang kita ni jalan dulu, ada masa. Sebab masuk pukul 2. Tapi Offline dah siap. So kita just tunggu dekat off situ. Kita sini taiko menyampai. Ada terbeli ni Kang. Please. Kita asyik Uniqlo pula. Baru menunjukkan pukul 1.56 sampai macam ni. Balik dulu. So saya, teman kawan saya memilih baju di Uniqlo. Kita dah tengah bulan. Jom. Betul. In my style. Tapi tak apa. Next time. Balik guys. Pukul 2 lebih. Kita bawa fan kita. Encam menunjukkan pukul kita kena buat coupon right. Terus guys, balik. Ha? Tak boleh. Farah bunyi je. Ye, balik on time hari ni. Ya. Okay guys, so sekarang kita dah sampai rumah. So macam tu lah vlog Monday Blues. Macam tu itulah vlog seharian saya bekerja dan juga balik kerja. Tu je lah aktiviti. Kadang-kadang after balik kerja, sometimes pergi tidur masa kalau daya. Tapi sebab hari ni Isnin, so macam tak sesuai. So kita balik awal lah, rehat. Maybe hari Khamis, Rabu macam tu, kita after kerja kita pergi tempat lain. Okay, so that's all. Thank you for watching. And jangan lupa subscribe. Mana tahu kita boleh beli DJI Osmo, InsyaAllah. Korang doakan, korang subscribe, baru I boleh beli. Okay, bye. Assalamualaikum.